Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengar. Muka surat apa? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan diriwayatkan oleh setengah ulama bahawa sungguhnya adalah seorang daripada isterinya memarah, maka menolak ia dengan tangan akan dada Nabi SAW. Maka marahnya akan dia oleh ibunya, maka sabda Nabi SAW, tinggalkan olehmu, maka bahawa sungguhnya telah memperbuat ia akan terlebih banyak daripada demikian itu. Dan sabda Nabi SAW, bermula yang terlebih sempurna iman orang yang mukmin itu, iaitu orang yang terlebih baik perangai itu, dan yang terlebih mengasihani dan menyayangi, yakni sayangi dengan ahlinya. Dan tersebut dalam syarah Arba'in bagi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan sebut dalam Sahih Muslim sabda Nabi SAW, la yukiruka mu'minatan an akraha minha khalqan arda minha akhar. Artinya, jangan kamu marah seorang mukmin akan isterinya yang mukmin jika dibencikannya seorang ia daripada perangainya isteri, maka redalah engkau daripada perangainya yang lain, yang lainnya perangai pula. Sambung lagi tentang masalah yang ditimbulkan oleh isteri ataupun orang rumah. Terengganu panggil bini. Bini ni dia banyak masalah. Bukan maknanya suka je, masalah pun dia juga. Diriwayatkan oleh setengah ulama bahawasanya isteri Nabi pun pernah lawang cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apatah lagi isteri kita. Nak? Mana bini tok guru lawang tok guru. Bini ulama, bini ustaz, bini kiai, bini habib. Sama je. Dia kilang tula. Sama ada orang putih, orang Melayu, peseng tula. Peseng mana? Peseng tulang yang bekok asal dia. Faham? Hadis-hadis sahih sebut dijadikan kaum wanita daripada tulang yang bekok. Nak? Tulang bekok ni maknanya dia tak lurus. Faham? Itu asal kejadian perempuan. Nak? Itulah dalil bahawasanya perangai dia kena ada orang jaga dia. Belum dia bernama isteri, ayah dia jaga dia. Bila dia bernama isteri, suami dia jaga dia. Nabi kata kalau melawang sokmo, patah tangan. Patah tangan pula, patah riak. Maksudnya jadi pecah belah habis. Kalau lok sokmo dengan kita jeng kering. Apa dia nak kita turut belaka. Tak bunyi pula. Luar tak. Orang ni ngajar dah baru nak beki. Cak ayang juga. Orang nyanyi dia test dulu petang. Orang nyanyi betul tak? 2 hari test dah kalau nak nyanyi. Ngajar dia buat habis kurang. Kira betul. Jadi sama saja. Nampak?
Kalau kita kata gini, dia kata gitu. Kita kata gitu, dia kata gini. Kalau kita dah ikut, ngajuk. Salah cakap, ngajuk. Dia gurang kita tak apa, kita gurang dia, nangis low. Nak, betul tak? Nak pasang gitu dah. Jadi kena tahu lah, nyakit. Faham tak? Nyakit payah. Nak? Jadi kena terima lah. Ada orang ni lebih kot ni. Nah, dia ada kelebihan masing-masing. Isteri dia perempuan Melaka, tapi dia ada kelebihan. Bini orang ni lebih bagian beleber. Orang ni bagian makan banyak. Orang ni bagi beli. Nah, jadi ada kelebihan masing-masing. Jadi kalau kerana Nabi khabar gini lawan juga. Siapa nak tolak-tolak apa Rasulullah. Mak dia masuk capur, nak tang anak dak reti bahasa ngak. Nabi kata biar dia ya. Nah, mereka tula. Neh, terima sajalah orang puang. Dia jenis gitu. Nah, jadi kalau kita nak ambil hak maknanya lambat selih kita nak wakil sama atas perangai dak molek dia, dak bini yang kita nikah dengan tu ni pula. Dulu bini dulu kuat belebeh, selek mata sampai kejam mata tu. Nak, belebeh pabui mulut-mulut. Nak, tak tahan cerah. Boleh bini baru pula, tak lekat pitih lah kocek, tek sama. Nah, jadi patutnya hak dulu tu dia tak cerah dah. Kalau berakhir belebeh jenis dia ke puang. Faham? Kalau hak kita tak mau turut hak dia memang ngajuk lah. Dia buat muka macam ikan puyuh. Nah, muka belum ngajuk macam ikan sepak dah. Tahan ngajuk jeng ikan puyuh tu. Biar kita pesing gitu. Faham tak? Kita nak sempurna tak ada. Bidadari tu baru sempurna. Nah, cuma kalau hak ukur syarak, kita tak boleh timbang tu, tak boleh tawar menawak tu. Dia kata tak mau mayang kali ni tu, tak boleh. Bang, dia kata ini tak mau pakai tudung kali tak boleh. Buh puyuk atas kepala dia. Tapi kalau jenis perangai berair belebeh, mulut banyak, kat pelawak, nak berair ngajuk, susah-susah tu. Neh, jenis dia gitu dah. Nak, kena terimalah. Nabi kata orang yang sempurna imannya, orang beriman yang paling baik akhlak dia dan lebih mengasihani, menyayangi anak bini dia. Kalau sebut ahli dalam kitab-kitab Jawi ni, mana anak dan isteri. Nampak? Ahli mana anak dan isteri. Gitu. Kalau tak ada anak, mana kena pada isteri saja. Neh? Jadi orang beriman memang tak boleh banding dengan orang kafir. Lagu-lagu mana pun tak boleh banding. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Adakah sama orang-orang beriman dengan orang kafir? Fasiqa dalam ayat ni makna kafir. Tak sama. Maka orang beriman pula dia ada darjat dia. Yang paling mulia sekali iaitu yang paling takwa. Kemudian yang berakhlak mulia. Kemudian pula yang menyayangi anak isteri dia. Sayang anak bini ni guana. Dia beri benda yang betul kepada anak bini dia. Bukan benda yang tak betul. Sayang ke bini tak mau pakai tudung, nak duduk patah sekali petang jemaah, tak apa. Tu bukan sayang bini. Tu bengong panggil. Sayang ke anak puan pakai luar ketak punggung pung tak kata apa, biarlah. Sayang ke anak. Tu bukan sayang, tu fasik. Yakni sayang ni terlalu luas diulaskan oleh ulama-ulama, termasuk dengan nafkah yang lebih di atas yang wajib. Kalau bini kita wajib kita wi makan ke dia 2 kali sehari, kita wi 3. Sayang tu. Atau dia wi lebih pada 2 3 lagi. Bini kita berapa kali makan sehari? Memang berapa kali? 3 apa tak berhenti ngunyak sama. Mulut tu gerak sama. Kenyak mulut. Jadi hak wajib 2 kali sehari. Makan pagi sekali, makan petang sekali, atau makan malam. Kurang pada tu tak boleh. Tu sekadar yang wajib. Jadi kita beri lebih.
Qada wajib ni maknanya kalau ada orang Terengganu atau orang Malaysia ni makan nasi, ada kuah dan ada lauk stokor. Dalam kitab-kitab fiqh kata stokor lauk. Mana kalau ikan kau, kalau cek sekor. Kalau besar kau bukan sekor lah, dia kata stokor gitu. Tu qada hak wajib. Tapi kita will be ikan krisi babak 4 jari tu sekor pada bini kita saja. Atas manggang tu kunyak dah. Laki balik makan dah, ni ikan krisi pangan. Ingat abang-abang. Ni 4 jari ikan krisi panjang gitu, 2 ekor. Pada duk cokeh tulang lekat telur gigi. Tak apa, biarlah. Tu tanda kita sayang pada bini, pada anak. Kalau pergi mana-mana kau ingat semua buah tangan. Betul tak? Tu tanya orang sayang bini tu. Ini sayang. Ni boleh tanya ni, selendang ni nak merah ke biru? Kawan nak pergi Bukit Ayung hari ni. Dia suka. Politik semua. 50 riyal seorang, rapok tu you tak pergi? Pergi? Pergi lah apa lah. Kita orang kata rumah mesti. JKK kata 50 riyal kena turun daripada pukul 7 pagi, pukul 3 tak boleh lagi. Tinggal laki, tinggal bini nak 50 riyal. Sayang beri lebih daripada apa. Dia tak makan tak apa, bini dia makan. Faham? Dia beli nasi goreng sebukuh nak bagi 2, bini ingat ke laki makan dah, makan sebukuh. Tengok tak ada, makan semua, ingat abang makan dah. Tak apa lah. Pergi dapur ambil mami, ramang itu, puak ulang mulut. Tak apalah, asal isteri kita nak makan sedap, betul tak? Itu cara dia. Ni tak, dia bahan tom yam kedah, ikan 3 rasa, nak 40 pinggang. Buat balik ke bini, roti kosong sebuku. Sejuk pula lah sembang lama. Dah ingat pula kuah tinggal cicah dengan gula. Bini. Macam cicak kubing bini. Kuah kering. Jangan gitu. Biar dia dulu. Nampak? Ahli kita dulu. Maknanya makan biar dia sedap dari kita. Minum biar dia sedap. Kita TO dia air buah dia. Hak gelas besar boleh mandi junub. Pasal dia bini kita. Bak apa sampai gitu semua tu? Pasal dia susah banyak. Faham? Dia ngandung anak kita. Dia beranak anak kita. Gada dengan nyawa. Tak? Laki tunggu luar je. Nyawa balik. Panggil mak suruh mari tunggu hospital. Mak tunggu anak ni, kita ngatuk mata kan. Mak tunggu congok. Bawa dengan bapak nyamuk. Laki balik tidur tengok bola Sepanyol. Bini ni mata kati Itali. Dia beranak pula. Anak tu dia asuh, dia jaga, dia mandi, dia begitu, dia bening makanan dia masuk, biarlah dia sedap. Faham? Beli pakaian, pergi jalan jauh beli pakaian ke dia. Jangan lupa. Perempuan ni pakaian nombor 1 lah. Beg tangan. Tengok perempuan kalau beli beg tangan. Dia tiung selalu beg tangan. Tak tiung kita. Ajin tak? Beli tu. Ya tak mau tengok tak dia beli pun. Pelawak atas darat kering. Pergi Kuala Lumpur, pergi Kuantan, pergi Penang, beli ya. Tak? Baju dia selah, kasut dia sepasang. Murah tak apa dah, 60 riyal kasut. Nak? Atau mesej saya benda nak beli kasut ni. Nak? Seronok bini dapat mesej gitu. Suka tak? Suka. Bini jawab mesej pula, Allah pada ingat lama pada saya lapang saya lapang kasut. Nak beli beg tangan dia, nak beli baju seronok dia. Dia tengah susah-susah lengah-lengah jaga anak, kita buat balik buah tangan seronok dia. Itu tanda orang sayang.
Jangan beri dia leloh. Tengok dia tengah duduk nyapu, kita kata berhenti lah, rehat dulu. Nak leloh sangat buat kerja tu, jangan buat kerja sama kaki leloh, jangan buat panas sungguh sangat, kaki rebah gitu tak sihat gitu, bini menyakit susah pula. Betul tak? Tanda sayang bini. Orang yang paling sayang bini dia, jangan beri dia kerja tiap-tiap hari. Memang dia tiap-tiap hari nanok ke kita, nak beri dia cuti sehari. Kerja sehari, cuti sehari. Kita nikah seorang lagi. Faham? Betul tak? Dan tersebut dalam syarah Arba'in. Syarah ni mana tafsir lah. Arba'in tu kitab hadis 40 bagi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan juga tersebut dalam kitab Sahih Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yukrik mu'minun mu'minatan an akraha minha khalqan arda minha akhara. Artinya jangan kamu marah seorang mukmin akan isterinya yang mukmin jika dibencikannya ia suami daripada perangainya isteri, maka redha yakni sukalah engkau daripada perangai isteri yang lain pula. Maksudnya jangan dengan sebab satu perangai yang tak molek dia pergi benci ke isteri dia. Ataupun dia duk marah sangat padahal ada benda lain hak molek. Dia tak molek hak bagian belebel, hak bagian masak rajin. Dia tak molek bagian masak tak pandai, tapi pandai ambil hati. Betul tak? Dia rapang dia gitu lah. Kak ni kurang, kak ni lebih. Kak ni lebih, kak ni kurang. Jadi Nabi kata jangan duk tengok kat kurang tu saja, menyebabkan kamu benci tengok ke binimu. Ada kelebihan hak lain pula. Mak begitu juga dah, kalau hak lebih dia ada kat kurang dia. Comel dak anda masak. Putih, busuk. Jadi banyak benda. Takkan molek belaka-belaka. Jadi kalau ada salah, kita tegur hak salah, tapi jangan benci keseluruhan. Ada banyak lagi benda lain hak dia pandai, hak dia baik. Suka tak kalau boleh bini pandai masak? Suka tak? Suka tak? Abu? Suka tak? Ustaz? Suka tak boleh bini pandai masak? Suka. Mang? Suka tak? Jawabnya kita tak suka. Kerana pandai masak belum tentu masak. Betul tak? Dah. Ramai pandai masak. Dah makan kedai. Pandai saja-saja malah petai. Tak? Betul tak? Kita nak yang rajin memasak, biar tak pandai mana pun tapi rajin. Ada beza tak situ? Kita nak tidur dah pukul 12, bunyi dapur keletong. Wak benda tumbuk kacang. Wak benda? Wak si kapik pagi esok. Nampak? Orang bang subuh siap, orang si kapik. Siap tindih dengan batu ngapa dah. Nak? Dak macam kedai tapi rajin. Pukul 9 pagi pula buat kuih pula, tahi itik. Tak rajin sungguh lah. Tengah hari tu siap dengan sayur kakung, dengan goreng ikan, dengan sambal belacang, dengan kabu mangga. Nak? Lepas tu buat kuih cotek pula. Anak balik kalau berahi hangat kuih cotek. Petang buat pula apik-apik. Kemarin rokok arak. Esok bunga deriang pula. Allah bajing sungguh. Orang duk tengok kata berita tu, dia duk ramah pula. Jepuk ni, ramah pisang. Dapur tak tengok kata berita, laki duk tengok ni ramah ni genjih ni buah dalam tu kokok di kuku. Faham?
Awak cok kodok. Nak. Dah oleh habis hotel kita siap jemput pisang panas-panas. Nak. Tu kita nak. Biar ada canggih pun. Ni resipi jangan. Buku 365. 365 resipi. Tengok buku. Tebal ni. Ngamuk tak beli itu. Tak beli ngamuk. Sehari satu resipi. Nak. Macam-macam kari aja 80 jenis. Masak kuning, masak hijau, gula biru, macam-macam beseng. Tapi beli kedai Rokmo pagi-pagi. Ya. Makan pok-kapur sebuku. Nah, mari pok-kapur esok paung goreng. Mari pok-kapur esok paung goreng. Apa lepeh muka tu lelaki. Tambah pandai tapi rajin. Pandai dak rajin dak jadi apa kau. Nah. Maka kalau kita kaji tiap isteri tu padang dah dengan suami tu. Tak? Padang patut dah. Kita kata nak kata bini kita tak padang dengan kita ni orang lebih, orang molek, orang sempurna, jangan kata gitu. Padang dah dengan kita tu. Sama ada jodoh kita tu sekejap atau lama, padang dah dengan kita. Tuhan ni maha adil dah. Nak. Dah kata bini saya jahat sungguh lah perangai. Nak, dengan saya nya lawang, nya maki, nya hamu apa. Mu jangan tengok jahat bini mu. Kalau bini mu maki mu, ada silap mu tu zaman dulu muda ingat. Tu kafarah dosa mu tu. Tu tak? Nanti derah sangat tengok jahat bini. Bini saya jahat. Mulut bini saya macam naga mulut. Tak? Sembuh tak mu api. Pasal mu ada silap dulu tu muda ingat. Faham tak? Allah bayar ke boleh bini naga. Tak? Sabar je lah. Orang panggil kalau maknanya satu-satu sokan lasak tu dia mencabar. Waktu kau suka panjak gunung apa semua. Nak, kalau sukan hak jenis main dang tak mencabar. Congok duduk atas kursi gitu. Maka bini kita kalau jenis diang itu mencabar. Dak bini tak cakap, tak kata apa, tak gaji kirim benda, tak suruh kat benda, congok atas mesinnya. Dah rot cetong itu. Nak, jenis hak berakhir sarah. Tak kau dengar. Nak, anak balik, kapal sama biasa sekolah, jangan hubung mengata. Bubuh dalam kapal sama. Baik pulak kau tengok. Mari bubuh dua tadi. Bubuh sini pulak. Kita baru nak suap nasi. Nak, teringat makan kat hotel dah gini. Tak? Kalau hotel bini aku kerja hotel, hotel ikut. Tak? Tu mencabar tu. Jadi pengalaman, betul tak? Kan seronok gitu. Macam cerita ke ada orang berakhir movie hak jenis slow. Nah, ada orang berakhir fiction, ada orang berakhir action. Dah apa dak gocoh. Cakap hak mak nak. Jadi nak gocoh hotel. Dan di dalam sahih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajlid ahadukum imra'atahu jildal abdi summa yujami'uha fi akhiril yaumi. Artinya jangan seorang kamu memalu akan isterinya seperti memalu bagi hambanya, kemudian jimak pula ia suami pada akhir hari. Jimak pula ia isteri. Baik. Nabi kata jangan mu sepak terajang bini mu maki hamu dia. Pada siang hari malam mu panggil pula ajak masuk dalam bilik. Jadi dia tu jadi macam dia barang mainan, jangan buat gitu. Tak molek sangat. Pagi tadi sepak terajang, nyanda bini di peti sejuk. Kinya sikit sangat je buat air lambat. Tak ingat kawan tu tak dengar. Duduk dalam rumah bini lelaki duduk tanah buat air. Dah bini kan dia dengar belaka. Lambat buat juga marinya terajang cara-cara buat kembu habis. Buruk kawan tu tangan. Dia sepak litut lelaki. Malah karang panggil pula mek. Hari panggil pula.
Yujami'uha, dijima' pula isteri yang dipukul pada siang hari. Ya, punya tu lelaki gini. Dan hikayat orang bahawa sungguhnya seorang laki-laki datang ia kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada halnya hendak mengadu kepadanya akan kejahatan perangai isterinya, maka berhentilah ia laki-laki di sisi pintunya Umar. Menanti ia laki-laki itu akan keluar Sayyidina Umar, maka mendengar ia laki-laki akan isterinya Umar. Berpanjanglah menyakiti atasnya Sayyidina Umar dengan lidahnya. Dan padanya ia diam juga Sayyidina Umar tiada jawab atasnya isteri. Maka berpaling laki-laki itu padahal berkata ia ini hal Amirul Mukminin. Maka betapa jikalau maka keluarlah betapa halku. Maka keluarlah Sayyidina Umar, maka melihat ia akan laki-laki itu sudah berpaling pergi, maka menyerulah oleh Sayyidina Umar akan dia laki-laki, yakni memanggil ia akan laki-laki itu. Dan berkata pula ia, apa hajat engkau datang? Maka berkata ia laki-laki, ya Amirul Mukminin, datangku kerana mengadu akan engkau akan kejahatan perangai isteriku, dan berpanjanganlah menyakiti atasku. Maka mendengar aku akan isteri engkau seperti demikian juga, maka kembalilah aku. Dan aku kata bila ada demikian hal Amirul Mukminin serta isterinya, maka betapa hal aku. Maka berkata oleh Sayyidina Umar, ya akhi, artinya hei saudaraku, bahawa sungguhnya menanggung aku akan dia itu kerana beberapa hak baginya di atasku, bahawa sungguhnya ia memasakkan bagiku makananku, lagi membakar ia akan roti, lagi membasuh ia akan kainku, lagi memberi susu ia akan anakku. Dan pada haknya wajib atas aku sekaliannya yang demikian itu tiada wajib atas isteri. Dan lagi menetapkan hatiku dengan dia isteri daripada mengerjakan yang haram, maka menanggung akan dia akan kejahatan kerana demikian itu. Maka berkata oleh laki-laki itu, hei Amirul Mukminin, seperti demikian itulah isteriku. Maka berkata oleh Sayyidina Umar, tanggunglah olehmu akan dia akan isteri, maka bahawa sungguhnya ia masa yang sedikit. Masa Sayyidina Umar menjadi Perdana Menteri Amirul Mukminin, maka seorang laki-laki yang isteri dia berakhir beleber, dia nak ngadu ke Sayyidina Umar, nak buat guana bini gini, tak cakap nak larang dah, pagi petang beleber semua. Adakah patut dia cerai ke atau nikah lain ke guana? Siapa mau Sayyidina Umar, dia dengar Sayyidina Umar kena beleber, perang kena sarah. Nak, maka dia kata, kalau kita tak jadi anak ngadu. Dia pun kona balik, Sayyidina Umar nampak. Laki-laki aku nampak macam mu nak panggil aku. Mana kona mula? Dia kata memang nak ngadu bini aku, menyakiti hati aku siang malam. Tapi aku tengok binimu sama dengan bini aku juga. Mu Perdana Menteri yang usahakai dah mendahar aku, JKK je. Maka kata Sayyidina Umar, hei akhi, hei saudaraku, tanggunglah dah apa yang ada pada isterimu. Mana ada pada bini kita tu tanggunglah. Bukan kita kahwin dengan bidadari. Kahwin dengan manusia biasa saja. Lain dengan bidadari yang Allah kata azwajum mutahharah. Bidadari lain. Tak ada berak, tak ada air kecing, tak ada tai hidung, tak ada tai mata, tak ada tai telinga, tak ada haid, tak ada nipah, tak ada istihadah. Faham tak? Tak ada putihan, dak berak. Dak ketuk. Umur 17 sakmo dak naik sari pun. Sweet 17 sakmo SPN. Muka tak ada hitam putih belaka, mata celak losong pipik. Suara macam buluh perindu. Leher jinjang, dada pula mengeluarkan cahaya, gigi saja macam spotlight, tubik api putih. Tu akhirat. Kita dok gitu comel atas pelamin je, atau malam nyambuk tu tengok bangun tidur comel. Masih nak nikah, nak sanding comel lah. Tu wanita dunia. Lama muka hitam jadi putih. Dia kata aku tengok tekok hitam, warna muka putih.
Mungkok cara belaka orang. Jenis hak perhati. Dah kawan tu lama tepung ubi muka. Dah nak sanding lah. Mari mau andang buh tepung ubi atas muka. Neh, atas ni buh tepung kastak. Buh ni buh aiding. Nah, banyak buh. Nak atas mulut ni lah buat peca. Neh, tu yang jadi comel. Tengok bini kita comel lagu mana pun, tengok muka dia masih bangun tidur. Macam jepuk bilik muka. Nak. Maka terimalah hak beranyok belebel ke apa ke. Bukan kata kita tak boleh larang nasihat, tapi janganlah siapa dengan sebab perangai yang kurang maka kita nak buang tohok dia. Melainkan dia yang tak boh. Nak. Perempuan jangan minta cerai dengan laki. Melainkan ada sebab-sebab uzur syar'i. Laki tak beri makan, boleh Laki tak beri duit, tak beri nafkah, boleh. Laki tak semayang, boleh. Laki main pay kuda, isyak dada, ganja, boleh tak tu. Laki kaki 6 ekor tak semayang, boleh minta cerai. Kalau tidak, jangan. Sabar dengan suami kita. Maka kita terima kekurangan isteri, isteri terima kekurangan suami. Masa orang baloh laki bini tu sama tak perkataan masa dia duduk kasih sangat itu? Sama tak? Tak. Masa dia kasih itu dia panggil benda. Ni masa kasih dengan awet itu panggil benda, masa benda dia. Yang sayang. Masa kita marah bini kita terpanggil benda. Itik. Itulah kita. Faham tak? Jadi masa bala tu nak tubik perkataan uduh-uduh tu cengat masa kita duduk sayang kat itu. Kita kata gua ni. Jadi dah nak balah tak boleh lari dah. Bila sampai masa dia balah juga. Tapi kita bahasakan dengan perkataan masa kita sayang. Nampak? Marah tetap marah. Tapi apa pergi tukar pula. Dulu panggil sayang, masa marah panggil sayang tak? Panggil beruk. Lawan orang sokmo sayang ni, boleh tahan kira. Marah bini tak? Lawan orang sokmo natang beruk ni. Tak. Itu tak gitu atas mesej. Masa nak nikah molek atas mesej. 2-3 hari nak nikah. Buat apa tu sayang? Puan pula jawab, duduk-duduk saja darling. Darling, laki dia darling. Bawa bah je darling. Tak apalah. Pasal apa? Hati suka. Fitrah manusia. Tak usah kata laki bini, masa kawan biasa gini dah. Masa baik molek tak panggil. Masa balah panggil uduh-uduh. Jadi balah panggil molek-molek kau tak? Sampai masa balah tak boleh lari dah. Tapi panggil dengan panggilan yang molek juga. Faham tak lagi? Maka Sayyidina Umar kata, biarlah walaupun mulut dia jahat, tapi dia yang bersusah payah. Yang tukang karakan air, basuh baju, jemur baju, bilah baju, sapu sapah, masak, beli ikan, basuh kuali, basuh puyuk. Padahal semua itu bukan wajib atas seorang isteri. Kalau tak ada isteri, tak wajib masak. Isteri tak wajib buat air suami. Isteri tak wajib basuh baju suami. Isteri tak wajib jahit baju suami. Jadi wajib bila suami suruh saja. Bila suruh maka dia syaratkan dengan upah. Faham tak lagi? Sebab bila kita kahwin, isteri tak wajib sediakan makan minum, kita yang wajib sedia makan minum. Isteri hanya beri layanan, iaitu nafkah batin kita. Faham tak lagi? Sebab tu seorang suami tidak wajib duduk di rumah dengan isterinya. Cuma ada orang Melayu saja bila nikah, dia duduk sama dengan bini dia. Asal dalam Islam tak wajib duduk dengan isteri. Faham? Suami nak duduk mana-mana pun boleh. Cuma sampai masa suami akan menziarahi isterinya untuk keperluan nafkah batinnya. Faham tu cara. Tapi kita ada orang belah sini, bila nikah duduk dengan bini kita itulah serumah, sebilik, sedapur. Faham tak? Apa laki panak tubik pun tak boleh.
Kata main tubik minum air lah. Mereka tubik minum air dengan mu. Lima bini aku ada apa? Allah takut dia bukan takut ni aku malas basuh tak jangan tubik popek dia aku malas. Nak kes tu tak tubik laki. Ketua pun muda. Dia lagi memberi susu ia akan anakku, anak kita, bini kita wi kopek, betul tak? Dah kalau bini kita tak wi, dia nak wi kopek kita. Kering anak kita tak beri susu. Tu alih banyak jasa dia. Biarlah habis pitih ke dia pun tak apalah. Tapi bukan sampai botok icing kepala. Mana kalau dia terbang beli gak selipar baru se-60 kedai you cakap syarikat you. Jangan beli 60, beli 120. Cak anak anjing. Beli gak jubah pasar malang dia jual molek ngak orang beli 70 riyal. Kita beli hak 200 ke dia. Dah dia beranak anak kita. Tahu tak? Ni berhenti kereta nak turun, berhenti mayang, bini duduk dalam kereta tak mayang lah, period. Mati je kereta. Bukan seming. Bodoh punya laki. Bini mu kan tu, ngandung anak mu, beranak anak mu, masak makanan mu, basuh baju mu, betul tak? Hidup anjing, kuci bitu, akaun buka semua, maksimum. Habis 15 riyal, kita berhenti mayang, akaun. Dah kan ni mati anjing. Anda akaun. Tak? Tapi bodoh. Kalau saing kita mati tak anjing? Kalau kita tinggal ada kerja. Dah mati. Takut rugi 60% pergi mayang lohor RNA highway, bini duduk dalam kereta buka cermin. Gitu kipas. Padahal bini kita. Buka akaun habisnya, biar dia duduk seronok duduk situ. Nyaman. Dah kalau habis 200 riyal pun bini dia. Bini mak saing. Bini kita kau. Betul tak? Tu dah habis 200 riyal. 2 riyal dah habis kalau takat mayang lohor. Kan mayang terawih. Apa mati kalau wajar boleh tahan ke? Macam sedih. Mati je. Kedaku nak mampu. Dan padahalnya wajib atasku sekalian yang demikian itu tiada wajib atas isteri. Tengok. Padahal segala kerja rumah wajib atas suami yang sediakan makan minum. Sama ada 2 kali sehari makan tu suami beli kedai wak balik siap, atau suami wak balik alat-alat dan disiapkan oleh isteri. Tapi untuk dia, untuk kita boleh dia masak. Faham? Dengan upah. Baju kita asal kita basuh diri walaupun nikah, tapi bila kita suruh wajib dia kena tunai dan wajib atas kita dengan upah pula. Batulah walaupun kita beri dan nafkah makan minum dan sebagainya, dia bekerja untuk kita pula di dalam rumah, berilah dia gaji. Dia kita beri dah makan minum, lepas dah nak pak tidur, lepas beres belaka, kereta naik kereta kita dah. Dak wi pula dah piti, berilah piti ke dia. Kalau orang Terengganu ni molek 2000 sebulan wi ke bini. Lepas pada makan dah wi 2000. Setuju tak orang puang? Setuju tak? Setuju. Dengarlah tu. Ni suruh beli maknanya jangnya, beli jang auto pasar malang ke Bining 16 riyal. Beli ke hak 2-300, hak tak dah bukan nanti 14,000 nak. Dah dok jang nak pakai, beli hak 200 riyal tu ke Bining tahan kau sikit nak. Tak pasar malang. Berapa sejang ni? Jang ni ambil 15. 12 lah leh. Pergi ke Bining. Kena buka dulu jang. Kena buka dulu. Spambok. Buka. Mana tak? Biar pada piti ke lebih piti, beri dia pakai rata, beri dia pakai subang, pakai gelang, pakai ketuk. Betul tak? Bini kita tu.
Dia tak nak balik kampung mak adik-beradik dia. Masa tu dia mustahak. Depan kita dia nak bakar mana nak balik kampung. Kan? Balik ke mak kan, kakak balik, adik balik. Badi tunjuk beg tangan ni nak tunjuk gelang, ni nak tunjuk subang. Tu dia seronok situ. Dia gitu je puang. Dia tak pelik sangat. Dia apa ni tak teruk sangat. Dia bagi probability je. Dia dengan anak-anak kita lebih dia. Beli lagi baju anak. Baju raya. Baju mak siap dah, potong dah. Kita nak pergi potong baju kurung, udara puang jahit kan. Dia tidak boleh. Bulan Rejab tutup dah. Siap belaka dah tepoh. Anak kita petang nak megang baru cari baju. Puang tak boleh. Rejab tu nak ada dah 5 pasang. Dah selesai tak lagi? Dah. Lagi kau dok arut malam-malam. Bulan puasa, bulan di mana para suami ingin lari daripada rumah. Dah banyak benda lagi nak beli kapek. Murah-murah pun 150. Meja kopi, nak tok kuih orang mari. 99. Bekas kuih, akak ada takar tu. Kepala macam asa tu, dubik kuih. Tu 45. Banyak lagi lasih, tukar lasih. Kalau tak tukar jadi tak sedap pula, tupak jadi tawar. Jadi banyak. Nak beli sekuk pula, sekotak 25 riyal, 10 kotak 250. Nak cat rumah, bagian tukar pagar. Ni selok lagi tu lelaki. Tapi tak apalah, bini punya pasal selok pun selok lah. Kerana dia perempuan adalah bermain-mainnya banyak. Jadi kita layanglah. Siapa suruh mu nikah dengan dia? Kalau mu tak mu susah, nikah dengan orang lelaki. Dan lagi meletakkan hatiku dengan dia mengerjakan yang haram. Jadi dengan ada bini aku ni, aku tidak lagi berzina. Tak lagi buat benda haram. Kalau tak ada bini gak lambat tengok orang puang tengah jalan, kejar juga. Nak balik bandar, nak balik go badak je. Tengok orang puang potong depan, kejar juga apa pagar besi ikut. Jadi dah ada bini, nak dapat kita lunaskan kehendak ataupun tuntutan nafsu bersama dengan isteri kita yang halal pada syarak. Banyak sangat jasa melepaskan suami daripada dosa yang menjuruh kepada neraka. Jadi tak usah sayanglah. Lepas tu kita khabar siapa? Kalau bini minta 100, wi 200. Minta 200, wi 400. Minta suruh beli cicing se, beli 2. Mi goreng se bang 2 buku. Dabar sama. Baru dia tak mau. Maka berkata Sayyidina Umar, tanggung olehmu akan dia, maka sesungguhnya ia masih yang sedikit. Tanggunglah. Kejap je tak lama. Tetapi bahagia kita berpanjangan. Bini kita dalam syurga lagi ada tak macam dalam dunia? Tak. Tapi bini kita hak dalam dunia ni lah Allah tukar. Faham? Padahal bini yang sama bukan bini lain. Kalau bini kita dalam dunia nama Lijah. Nama benda orang rumah Esah. Esah. Dalam syurga lagi Esah juga. Faham? Tetapi umur 17. Suka tak? Suka selalu. Tu orang tua suka dah lah. Kalau orang muda putih, warna kulit putih dalam syurga. Faham? Dah kata kalau comel dengan hidung macung, dengan leher jinjang, dengan lesung pipik, dengan mata celok, dengan putih pula, dengan bercahaya muka berseri-seri, bukan isteri kita, tak, isteri kita juga. Tapi convert. Macam kereta ke? Tak. Ibu. Dah, wajar. Itu kau barang, tukar lapu, tukar apa, tukar. Tapi asal wajar tu lah. Sehingga bila bertemu suami isteri dalam syurga, suami kata macam gaji kelih je. Pasal apa tak cang? Pasal
comel sangat dan muda. Faham tak? Bini bongah pun tengok tak cangkok. Dia kata macam gecang. Kata abang ngah ni. 30 tahun umur. Dia ni berapa? 83. Alhamdulillah. Muda sikit daripada oknum. Mana? Anda pun Mahathir. 83 kita belum tentu dapat tak? 83 nak balik esok bola kotak. Tak? Sabar yang sedikit tak apalah, yang pelebel lagu mana pun, akhirat bini tak pelebel. Dah bini gua ni akhirat bernyanyi-nyanyi. Sebut dalam kitab hadis. Nak? Bini nyanyi. Suara bini kita macam gelening? Tak. Suara macam artis penyanyi terkenal dunia. Kalau learning bini kita nyanyi. Baik tak usah nyanyi. Cicok sembah. Dalam tak sedap lagi ni suara kita, bini kita dalam dunia ni sedap tak nyanyi? Tak lah. Tapi seronok tak kalau kita dengar? Seronok dah, kerana dia isteri kita. Nyanyi dalam televisyen kan bini kita. Walaupun suara dia sedap, tapi kalau nyanyi depan rumah kita, kat gigi kita nak tidur, dia mari ngulik main nyanyi biar ke kepala kita, walaupun tak sedap, walaupun suara dia bunyi macam mesin repah, tapi bini kita suka tak? Apatah lagi di dalam surga kat gigi. Kita tengok bini kita lagi dalam syurga, Allah comelnya dah dia tengok orang yang paling comel gini. Kita tengok kali kedua, wajib lebih comel dari hak kali pertama. Janji Allah tidak ada sehari makin sehari, bahkan skema bertambah comel. Bini kita hari ni dengan kemarin comel hari ni, esok comel esok, lusa comel lusa lagi. Gitu sama umur 17. Seronok. Dah belebel dak bernyanyi. Atas dunia ni tangan-tangan ni depan kita, depan muka tu lelaki. Kalau rapang dia tahu cara-cara bersuami, tangan jangan kat muka suami. Ni tangan depan muka suami. Suami tengah makan nasi, nyolok air ke anak, atas pala air. Itu bodoh lagi tu. Dia adab-adab. Kalau suami ada duduk makan sini, faham? Jangan bising. Tak boleh bersuara bising. Kemudian nak ambil benda, muka jangan kut atas kepala laki. Jangan olah lauk sudu ke anak ke kut depan muka suami. Kut belakang tu. Atau air jauh. Tu pandai adab-adab bersuami. Betul tak? Ni laki tengah tidur, lakah. Nyolek dah tidur, lakon dah kat atas kepala. Isteri solehah, suami ada di muka pintu, nyanda di situ. Dia nak masuk, suami ada, tak masuk. Dia akan masuk kot dapur. Faham? Kerana biadab lakoh suami. Nampak? Dia tak akan suruh suami dia beranjak, kerana mengganggu suami. Kita atas kepala lakoh. Dah lah lakau ketuk lah. Nampak tak? Gini laki. Aduh. Longgar piyah laki. Pasal mak dia tak ajar. Nak nikah, ada mak dia ajar? Tak. Orang kalau dulu, zaman dulu, mak dia nak ngata malam esok tu. Ingat tu, semek malam esok tu ngata mu tu. Mu dah duduk dengan mak dah. Mu balik kali-kala je. Mu ingat molek tu. Kalau baki mu tengah makan, jangan bising bangun. Basuh pinggang, jangan bunyi. Jangan cakap benda-benda hak tak molek orang dengar masa makan. Nak belebelkan anak, jangan suami dengar. Suami tengah tidur, jangan masuklah bilik. Ajar berek. Nak? Ada aja lah ni. Nak? Lah ni kalau pesan ingat tu, mu nak nikah tu, mu nak pergi malam esok kat laki mu tu
Orang senang juga. Kalau jalan-jalan Cameron Island ajak mak retek tu. Tu je pesan. Nak. Kita tengah basuh pinggang, suami kita tengah makan nasi. Berhenti je sepinggang. Pasal dia bunyi. Kekeng, 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 kekeng. Suami nak makan nasi. Ada gangguan muzik yang sumbang. Faham? Jadi orang nak makan nasi, dok selera, bunyi nasi, pinggang belaga dalam sing. Betul tak? Ada awak gini, bini kita? Ada. Nolek kau bising. Kelakang, 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 kelakang. Nak? Dia belacang kat anda, ambil diri ya. Ambil diri dia kata. Belebel kanak suami baru nak suap dah lah laut ikan singgang. Baru nak suap. Belebel kanak pula token teruk ngata. Nak? Belebel ke ayam. Ayam pun dia berok pas tambung atas meja. Laki baru nak suap. Tak jadi. Nak? Percaya lagi di hotel-hotel. Nak? Dia ada supervisor bahagian hidangan. Nak? Bahagian restoran. Dia akan ajar. Kalau pelanggan ada macam mana nak lalu depan pelanggan. Nak ambil pinggang pelanggan buat gua ni. Takut orang berasa hati. Tak mari dah makan situ. Betul tak? Ajar begini, nak letak pinggang gini. Kalau suruh ambil tangan letak gua ni. Nak? Tengok mari tanya. Ni tangan ambuh gini. Nak? Boleh saya ambil pinggang? Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ni jok. Laki tengah tidur tu dia balah nganak. Dan dikayakkan bahawa sesungguhnya ada setengah daripada orang yang soleh. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan.